Hari ni jom ikut aku pergi kerja. Okay, kita dah sampai TMIYC Mall. Ini aku akan jadi juri. Tapi itulah, aku nak jadi juri irama tradisional. Jadi kalau member aku dengar ni, kena bahan ni kan. Tengok kasut aku pun. Nampak? Kasut pun dah tahu dah. Jiwa metal sejati, SOG. Tapi tak apalah, disclaimer. Kalau siapa nak jemput aku juri, aku sebenarnya menolak tau. Tapi sebab hari ni Tuan Syah, aku kalau tolak ni aku kena maki. Dia akan ambil juga. Okay, sebelum tu kita pergi cari tempat dulu. Hari ni aku betul-betul langkah kaki kiri. Ya Allah Akbar. Event start pukul 10.30 tau. Kau tengok apa telah terjadi pada pukul 10.20 pagi. Mari tengok. Okay, RM250 aku disaman kerana merokok di kawasan larangan. Alah, ya Allah Akbar. Ya Allahu Akbar. Ya Allah, payment belum masuk lagi. Aku dah kena saman. Allahu Akbar. Ada pula dia kerja hari Ahad ni. Aku tak salahkan dia lah nak saman. Memang kerja dia lah. Aku pun yang bersalah. Tapi itulah nak membayar ni macam mana? Takkan menganjur pula nak bayar. Okay, yang merokok lepas ni, cari tempat yang boleh merokok. Belajar sikit kawasan larangan merokok. Takkan TMIYC kena merokok kan kena saman. Membayarnya. Maju! Maju! Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita rasmikan penutupan Jelajah Orang Johor Don Maharani 2026. Laman memuji pawarna menata, langit membiru, awan bertani, bukan dirinci pada siapa. Cahairul, tahniah ucapkan. Tahniah kepada semua pemenang. Kita dah balik hari Ahad. Jom kita rehat. Bye.